Satu, let's go. Alright. Let's go. Enjoy the ride. Let's go. Okay, aku rasa sekejap. Walaupun tak lama, aku dapat rasakan dia punya feel dia. First of all, ringan. Dan aku tak dapat nak bayangkan atau membandingkan dengan kasut-kasut lain. Sebab aku rasa dia punya dari segi form memang superb, dan dari segi dia punya pergerakan untuk berlari tu memang awesome. Design aku suka. Dan last sekali, saya pun tak beli ke bang? Patut. Ni Dia tengok, dia tunjuk kat orang kita apa nikmat dia. Let's go. Kat tengah saya, Evo SL bang. Evo SL. Ya, ada abang ni pinjam. Try live. Live action. First version, aku rasa macam span dia memang superb lah. Dia punya ada curve. Sabar. Okay bang, boleh bang? Boleh. Memang orang patut try dan beli buat sekali. Susah juga nak rakam sampai ni. Okay bang, thank you. Saya ikat. Tapi dia cushion tak ada. Memang tak tebal pun. Dia cuma, sebab tu lah saya kalau running kan. Saya bukan tengah, saya bawa ke sini. Sini. Dia tak ada span tebal sangat memang. Tak, dia tak tebal sangat pun. Dia nipis je. Tapi Cuma dia sedap lah sebab dia ringan. Dia ringan, lepas tu foam dia tu macam lembut. Dia ringan. Betul dia ringan.